Oke, pintu sudah terbuka. Oh bang, dah lama kita tak jumpa. Oh iya, mana pasukan kau Tuh kau tengok sendiri kat belakang tu. Bang. Okey, dah. Mana ahli pasukan kau? Mari kita pergi samakan dia orang. Kat belakang tu je. Okey, aku akan pergi. Kau? Nanti aku pergi lah. Okey, bye. Kau orang dah bebas kan? Ya, kita orang dah bebas. Terima kasih. Tapi kenapa kau orang ada 3 orang je ni? Mana yang lain, bro? Yang lain dah mampus. Selepas berlawan dengan pasukan robot buruk tu. Oh, kalau macam tu. Kalau macam tu je lah kita nak pergi lawan robot buruk tu. Tak. Apa benda kau orang ni? Aku pun takut ni. Bang, tengok belakang. Tengok belakang apa ke benda pula. Kenapa ni? Cak! Bertahan semuanya. Oi. Kau jangan melekat kat pedang aku dah, weh. Wia. Maaf ya. Tidak, kalau kita mati seorang. Menjauh. Nanti kalau kau kena pedang ni, mati juga sana. Okey. Kita lari. Gila, bagi tinggal aku macam tu je. Aku bukan lari. Ada. Pecahlah kepala kau tu. Aku dah guna modus serius. Memang takkan pecah kepala dia. Sudah. Pergi dulu kau belakang tu. Ikutlah. Sudah dah. Aku takkan bagi ampun dekat kau kali ni. Ya. Ada lagi. Sudah. Ini jurus apa ni? Inilah namanya. Jurus klan. Betul sekali. Tinggal pecahkan kepala apa susah. Kenapa jadi 4 pula ni? Ini bukan 4, ni 3. Korang bertiga akan hancur. Tunggu korang, aku akan kalahkan dia.
Dia terlalu rosak. Tolong, tolong, tolong. Ya. Aku takkan bagi kau menang. Ya. Aku tahu lah aku berketik. Ini bukan robot ke apa? Memanglah aku robot yang berkasa. Tapi bukan suara aku berkasa ya. Gila lah suara robot ni. Tu bukan robot besi. Robot memang kena besi. Kadang. Macam mana kau boleh ikut aku? Aku boleh hitam lah bodoh. Ya tak boleh kau lawan aku. Sebab aku terlalu berat. Ya. Ya. Ding ding dang ding lewat kaling dangau. Dah berhenti nyanyi, tak sedap. Dah. Wah, tolong. Ada kerbau. Habis deh. Tolong, aku kerbau. Aku bukan kerbau, aku black kerbau. Ya. Oh no, dunia ni dah makin rosak. Tapi tak apa. Rasakan serangan kerbau. Cia. Tolong. Tak ada tolong dia. Apa? Tak cukup kuat lagi? Kerbau. Kerbau. Tolong kau. Cia. Tolong je. Tak ada. Ampun untuk kau. Ya. Ya. Ambil ni. Ya. Meluncur. Aku alam berbeku. Aku tak kuat dah. Cih. Apa tak kuat lagi? Ni. Ambil ni. Tu kali ni. Ini kucing. Tak apalah. Sambunglah. Banyak gila. Ya. Beku. Kapur kena beku Cak. Semua robot dah beku yang kat sini. Masa tu aku pergi kat robot yang lain. Tapi tongkat ni aku letak je dah kat sini. 1, 2, 3. Tolong aku. Berhenti kau. Kau sudah dikepung. Kau dah ingat? Dengan mengepungku, kau orang boleh menang. Yelah, kau bukan boleh jerak. Kau bukan boleh serang guna jarak jauh. Kita orang ni ramai. Kau seorang. Memang seorang, tapi what the fuck? What the fish? Oi. Jangan melekat ke aku lah, oi. Kau ni memang tak guna. Wih. Ya. Sudah. Dah dua orang melekat ni. Seorang je melekat Aku kena lepas tongkat aku. Kau ni bila nak terlepas dari aku? Woi.
Aku bukannya baby. Aku bukan budak kecil nak naik sorry. Oi. Aku tahu. Ya. Kuda gerak. Kuda kaki tercabut. Iya. Besarnya lah kau. Cak. Wah, aku melekat kat sini. Mak tolong bang. Aku tak nak ikut terlekat kat situ. Kau terlekat seorang-seorang sana. Berani kau. Ih. Sini kau, Cak. Ya, tidak berkesan, bro. Aku ni pertahanan aku bukannya lemah sangat. Ih, sebab kau lah dia dekatkan aku yang makan aku. Aku akan terlepas dari lekatan ini. Sudah tidak terlepas. Kau pun akan mati di sini. Tapi kenapa kau udah gila tu? Dah bergabung-gabung. Dah hilang. Hai bang. Hai Bang Neon. Kau buat apa keluar ke jarum tu? Kenapa jarum tu belum bergerak sendiri? Jarum pergi tadi. Okey. Ya. No. Dan sekarang bersedialah untuk dihapuskan. Yeah. No. Ada dekat aku. Ya. Siapa darah aku ni? Ya. Kita pecahkan kepala dia. Okey. Dia dah hilang. Wih. Aku belum mati. Aku hanya mana kau sebenarnya? Adalah aku sudah terlipat. Aku ada kat belakang kau sebenarnya. Lah belakang aku. Depan mata kau sendirilah. Takkan ternampak. Ini masanya menyerang musuh orang kedua. Ya. Kaki aku. Ya. Bila masa kau datang. Bukan kau. Ya. Akulah raja dari kerajaan Pungki tu. Orang kata dia adalah raja sudah. Kau adalah raja sudah menaklukkan 12 kerajaan dulu ke? Aku bukan taklukkan. Dia orang yang serang aku. Mula-mula tu 12 kerajaan serang kerajaan aku sekaligus. Lepas tu dia kalah. Sebab apa? Sebab aku sendiri. No. Tapi pertahanan kau tidak terlalu kuat. Aku tahulah. Iya. Dah rosak ke? Ya. Aku bukan macam pasukan Bukino. Sebab aku rajanya, Cak.